Aku memang tak sangka betul lah weh. Idola affiliate tiba-tiba jadi lagu tu pula. Aku kalau dengar perangai-perangai influencer ataupun content creator, tak kisahlah Malaysia ke luar negara ke, apa pun dia buat, aku simple je. Hang punya pasal, benda tu salah ke tak salah ke, hang dengan Tuhan pandailah hang jawab dengan dia. Tapi sebagai seorang Muslim, aku sekadar nasihat, benda tu salah, benda tu dosa, haram, sudah cukup. Hang nak ikut, hang nak dengar, hang punya pasal. Dan aku pun tak suka juga nak tunggang-tunggang isu seseorang ni. Berapa ramai duk tunggang-tunggang isu dia ni. Dan aku pun bukan nak jadi enabler. Enable ke enabler, benda tau. Apa saja alasan yang dia bagi, kalau benda tu salah, tetap salah. No excuse lah pada benda yang sah-sah salah. Walau bagaimanapun geng, orang buat salah, kita nak saya elok-elok, dah cukup. Sebab dia salah dia dengan Tuhan sekarang ni. Tapi kita pula duk kata dia, caci dia, hukum dia macam-macam. Kita bersalah dengan dia pula. Hang nak masuk syurga, hang kena minta maaf dengan dia dulu. Kalau dia tak maafkan hang, pahit kan nak terima kan. Itulah hakikatnya. Tukar kita pesanlah dekat orang sekeliling kita ni kan, budak-budak cakap jangan ikut macam dia ni. Pesan banyak kali. Kadang-kadang ni lah, ni perangai netizen kita ni, yang benda elok tak mau ikut, benda tak elok kedik-kedik nak ikut. Itu yang aku pelik sekarang ni.